Cuba fikir sekejap. Tempat kerja anda tu betul-betul selamat ke? So, hari ni kita nak kupas pasal keselamatan kat tempat kerja. Ini bukan setakat pasal ikut peraturan je tau, tapi lebih kepada macam mana kita nak jaga diri kita, jaga kawan-kawan sekerja kita hari-hari. Jom kita start. Okey, untuk betul-betul faham pasal keselamatan ni, kita akan cover 5 benda penting. First, kita mula dengan yang paling basic. Apa benda hazard ni sebenarnya? Lepas tu, kita akan jadi macam detektif sikit. Kita siasat apa jenis-jenis bahaya yang ada. Dan kita tengok pula sistem apa yang ada untuk protect kita. Kita check perisai kita. And last sekali, kita belajar baca kod rahsia. Papan-papan tanda yang ada kat sekeliling kita tu. Alright, jom kita masuk bab pertama. Semuanya mula kat sini tau. Sebabnya, macam mana kita nak protect diri sendiri kalau kita tak tahu apa benda yang kita nak kena elak kan? Jadi, jom kita mula dengan soalan paling-paling asas. Cuba berhenti sekejap. Fikir betul-betul, jawab dengan jujur. Tiap-tiap hari kita masuk office atau pergi site atau kerja kat kedai, kita betul-betul perasan tak apa yang ada kat sekeliling kita? Kesedaran itulah kunci pertama, titik mula untuk semua benda pasal keselamatan ni. Jadi, apa benda hazard ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah apa-apa je yang ada potensial untuk cederakan kita atau datangkan bahaya. Boleh jadi benda yang kita nampak jelas, macam wire terdedak atas lantai tu, atau benda yang kita tak perasan pun, macam cara kita duduk menghadap komputer berjam-jam setiap hari. Dan inilah poin paling penting. Kenal pasti hazard ni bukanlah pasal tunggu aksiden jadi, lepas tu baru nak tanya, kenapa jadi macam ni? Tak, ia pasal kita fikir ke depan. Kita tanya diri kita, apa benda buruk yang boleh jadi? Samalah macam kita cek angin tayar kereta sebelum jalan jauh. Kita proaktif, kita cegah dulu sebelum apa-apa jadi. Okey, sekarang kita dah faham apa tu hazard. Jom kita pecahkan dia ikut kategori supaya lagi senang nak faham. Anggap je macam kita tengah kemas fail. Bila kita dah label elok-elok, kan lagi senang nak uruskan, betul tak? First, kita ada hazard physical. Ini benda-benda dari persekitaran kita yang boleh bagi kesan buruk kat kita walaupun kita tak sentuh pun. Cuba bayangkan, anda kerja dalam bilik yang panas membahang atau sebelah mesin yang bisingnya bukan main. Bingit telinga sepanjang hari. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Tapi sebenarnya badan kita tengah menderita dalam diam. Next, hazard kimia. Yang ni pula libatkan bahan-bahan sama ada pepejal, cecair atau gas yang boleh buat kita sakit. Dia boleh masuk dalam badan kita sama ada kita sedut atau kena kat kulit. Ada yang kesannya terus nampak, macam bahan mudah terbakar tu. Tapi ada juga yang jadi pembunuh senyap. Sikit-sikit rosakkan badan kita dari dalam. Lepas tu, kita ada hazard biologi. Ini pula ancaman dari benda-benda hidup yang kita tak nampak dengan mata kasar. Kita cakap pasal virus, bakteria, kulat yang boleh bawa macam-macam jangkitan. Jangan lupa gigitan serangga atau alahan dari tumbuhan pun termasuk dalam kategori ni juga. Okey, yang ni memang ramai orang terlepas pandang. Hazard ergonomik. Ini bukan pasal kemalangan yang boom terus jadi. Tak. Ini pasal kerosakan jangka masa panjang. Benda yang jadi sikit-sikit tapi hari-hari. Macam kerusi office yang tak selesa, cara kita angkat barang berat yang salah, atau yang paling common, menaip non-stop berjam-jam. Semua ni sebenarnya tengah seksa badan kita perlahan-lahan. Dan akhir sekali, hazard yang kita tak nampak dengan mata, tapi kita boleh rasa sampai ke dalam hati. Hazard psychosocial. Ini pasal stres, pasal gangguan atau buli kat tempat kerja, pasal kerja yang berlambak-lambak sampai kita rasa nak meletup. Kena ingat tau, selamat tu bukan pasal badan je. Minda kita pun kena selamat dan sihat. Okey, Cun. Sekarang kita dah kenal jenis-jenis musuh kita. So, apa langkah seterusnya? Sekarang kita kena tengok pula apa sistem pertahanan yang ada untuk lindungi kita. Anggap je ni macam rule of the game supaya semua orang boleh bekerja dengan selamat. Ada 2 benda penting kat sini yang selalunya orang keliru. Pertama, arahan kerja. Yang ni macam buku resepi lah. Dia ajar step by step macam mana nak siapkan satu-satu kerja. Tapi, yang kedua ni, SOP atau Prosedur Operasi Selamat, yang ni pula macam nota-nota tepi dari chef. Dia ajar cara guna pisau tu betul-betul supaya jari tak terpotong. Nampak beza dia kan? Satu fokus kat hasil, satu lagi fokus kat keselamatan.
Walaupun kita dah plan elok-elok, kadang-kadang benda yang kita tak nak jadi juga kan? So, apa nak buat kalau tiba-tiba siren berbunyi? Masa ni lah pelan tindakan kecemasan atau ERP tu main peranan. Dia ni macam butang panik kita yang dah siap dirancang khas untuk waktu-waktu cemas. Dan mana-mana ERP yang bagus pun mesti ada 3 objektif utama ni. Dan ikut turutan tau. Nombor 1, paling utama, no compromise, selamatkan nyawa manusia dan alam sekitar. Nombor 2, bila semua dah selamat, baru kita kawal keadaan, macam hentikan pendarahan tu, limitkan kerosakan, dan lepas semua dah terkawal, barulah nombor 3, kita siasat punca supaya benda yang sama tak akan berulang lagi. Okey, selain prosedur dan plan atas kertas, kita juga ada perisai fizikal kita sendiri. Jom kita tengok apa alatan dan kemudahan yang jadi, boleh kata barisan pertahanan terakhir kita kat tempat kerja. Mesti anda semua pernah dengar kan PPE? Atau dalam bahasa Melayunya, kelengkapan perlindungan diri. Anggap PPE ni macam last line of defense kita. Macam helmet untuk orang bawa motor. Helmet tu tak halang kita dari aksiden. Tapi kalau jadi apa-apa, dia kurangkan impak kecederaan. Macam tu lah fungsi PP. Dia jadi penghalang antara kita dengan bahaya. Ni antara contoh-contoh yang biasa kita nampak lah. Sarung tangan, safety goggle, kasut safety, helmet. Tapi poin penting kat sini, setiap satu PPE ni ada fungsi spesifik dia. Takkanlah kita nak pakai sarung tangan untuk protect mata kan? Jadi memang sangat-sangat penting untuk kita guna PPE yang betul untuk kerja yang betul. Tapi, perlindungan ni bukan setakat apa yang kita pakai je tau. Tempat kerja yang selamat mesti sediakan kemudahan sokongan juga. Benda-benda macam peti first aid yang senang nak capai, ada eye wash station kalau terpercik bahan kimia, dan benda-benda asas macam air minuman bersih dan tandas yang proper. Nampak macam remeh kan? Tapi benda-benda kecil ni lah yang bagi impak besar pada keselamatan dan kesihatan kita semua. Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Jom kita belajar bahasa keselamatan. Satu bahasa universal yang tak guna perkataan pun tapi boleh selamatkan nyawa. Ya, kita akan cakap pasal papan-papan tanda keselamatan. Apa yang best pasal papan tanda ni ialah betapa simpelnya dia. Guna warna, bentuk dengan simbol je. Mesej penting terus sampai dalam sekelip mata. Kita semua tahu kan, merah tu maksudnya bahaya atau berhenti. Kuning tu untuk amaran, hati-hati. Hijau pula zon selamat. Ia macam bahasa visual yang semua orang kat dunia ni boleh faham. Banyak juga kita cover hari ni kan. Daripada jenis-jenis hazard sampailah ke bahasa papan tanda. Tapi semua ilmu ni tak guna kalau kita tak buat apa-apa. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran kecil. Esok, bila anda masuk kerja, cuba cari satu je hazard. Tak kisahlah kecil macam mana pun. Dan perhatikan betul-betul. Sebab keselamatan ni, ia bermula dengan langkah pertama tu. Jaga diri ya.